Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Khamis tanggal 16 bulan Tulakum 2568 ataupun Khamis tanggal 16 bulan Oktober 2025. Hari ini hari kedua adik-kakak yang kedai masing-masing boleh gilung tabian ataupun daftar nama untuk menyertai projek Kolakring ataupun kerajaan bayar separuh, kita bayar separuh adik-kakak dia. Tapi adik-kakak setelah mana berlalu maidah satu hari kemarin, tiba-tibanya ada masalah yang ditimpa terhadap tuan kedai masing-masing ni adik-kakak dia. Masalah ke apa nama? Ada setengah pada setengah kedai ni ke, dia biasa masuk dah pada tahun 2565. Macam orang yang kemarin ni ke, kalau kedai kita biasa masuk dalam tahun 2565, kita sekadar pergi pecek di atas Kolakring Plus di dalam app tunggu tu saja ya. Tiba-tibanya adik-kakak ada setengah pada setengah kedai ni tidak timbul. Kolakring pas di atas program, di atas app tunggu dia tu tak timbul situ adik-kakak. Maka apa tak timbul situ tu adik-kakak jadi masalah lah. Masalah lagu mana? Masalahnya nak pergi jenjang tuan-tuan tak boleh. Nak pergi ngesah diri ni tak boleh adik-kakak dia. Maka adik-kakak apabila tak boleh nak ukar masalah semacam ni, satu pengusuran yang amba nak beri pengusuran kepada adik-kakak, kita boleh pergi berjumpa. Harap kita pergi berjumpa dengan Bank Krung Thai dengan segera-mega adik-kakak. Dengan kerananya adik-kakak, pihak Bank Krung Thai dia royak katanya, hak nak naik semacam ni dah nanti amba nak letak sini. Hak nak naik Kolakring Plus situ tu, dia naik terhadap kedai-kedai yang mana pihak bertanggungjawab dia pergi peksa lepas gapo dah. Maka bagi kedai mana hak tak naik lagi, kalau kita berasa kata tak gaduh sangat, kita tunggu dulu 2-3 hari. Nanti pihak sistem dia, pihak rabuk dia, pergi peksa, pergi cek tengok dulu kata kedai kita ni masih lagi duduk di dalam peraturan dia ke tidak. Duduk dalam sistem, dalam kuna sumbat dia ke tidak adik-kakak. Kalau kita berasa kata, tak erat kita pergi jumpa dengan Tanakan Krung Thai selalu dah. Kita pergi jumpa dengan Tanakan Krung Thai ataupun Bank Krung Thai selalu dah adik-kakak dia. Itu dia. Maka kalau tak naik pasuk maksud katanya kita ni kena daftar semula. Kena long tabian supaya orang baru semula adik-kakak. Kalau tak naik situ tu, tunggu 2-3 hari tak naik. Kita jumpa di Tanakan Krung Thai, pihak bank royak katanya kita ni kena daftar semula. Apabila kena daftar semula ni adik-kakak, dia bagi dua bahagian. 2% ni dah. Hak daftar semula. Bahawa daftar semula dia ada bagi 2%. Persen pertama kita pakai tulis pergi download di dalam aplikasi, dalam website Kolakring. Download kesan je situ macam royak kepada adik-kakak kemarin. Download situ pak nanti royak kepada adik-kakak ni dah. Kita download pak kesan situ, tulis isi borang. Lepas tu satu bahagian hak kena tok nebe ataupun tok kemenik ataupun pihak pegawai tersebansing. Hak ni kedai hak pasal ni adik-kakak kedai macam mana? Macam kedai rocek ke dah. Kedai biasa gapo gini ni lah wisah kicum-cun gapo tu ke. Hak ni kena tok nebe ataupun tok menik ataupun pihak pegawai tersebansing nama kita. Sebab nak dia yakin kata kita ni jadi pengusaha orang duk menega, orang duk berjual sungguh. Jadi tuan kedai sungguh. Wiya jenjang situ. Hak ni kena tok nebe sing. Kita download di dalam kesan hak ni adik-kakak dia dah. Itu dia. Tapi kalau kita nak tahu kata kedai kita ni, kalau kedai rocek gapo ni tak payah mana. Itu dia. Kita download pak pakai tok nebesen selalu dah. Ada setengah pada setengah ni orang panggil kata duduk di dalam keadaan semabuk. Kedai kita ni kena tok nebesen ke tak kena wiseng ni. Kalau lebih baik adik-kakak pergi tanya di Tanakan dulu. Pergi tanya Tanakan pukul gambar, pukul barang-barang kedai kita tanya atas Tanakan. Bank kedai kita ni kena tok nebesen ke tak? Kalau Tanakan ayat atas kena tok nebe ataupun tok menik ataupun pegawai tersebansing, kita download kesan hak bahagian ni. Sing kita baru boleh buat pergi di Tanakan Krung Thai. Hak ni bahagian pertama. Manakala bahagian yang keduanya kedai hak biasa tak kena tok nebe ataupun tok menik ataupun pegawai tersebansing. Kedai semacam ni macam kedai nguruk, kedai pengakut teh, kong tun mu ban, gapo hafak ni tak kena video sing. Kita download kesan dia, download borang dia, tulis isi borang semua gapo pak, pakai wak pergi di Tanakan selalu dah. Wak pergi di bank selalu dah adik-kakak dia dah. Bawa pergi di bank pak, dia nanti nilai tengoklah kata kedai kita ni masuk di dalam syarat-syarat dia ke tidak. Maka selepas pada tu dia akan beri keterangan kata kedai kita ni lepas ke tidak lepas. Itu dia. Hak ni bahagian kedai masing-masing hak no menego adik-kakak dia dah. Itu dia. Lalu tu adik-kakak kita tunggu dulu. Kalau kedai mana hak tak naik lagi Kolakring Pas ni, kita tunggu boleh tak 2-3 hari. Kalau tak naik lagi, kita akan pergi sana.
kita akan pergi ke bank ataupun pergi ke Tanakan Krungthai selalu dah adik kakak dia dah. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kongsi sapa menyapa kepada semua adik kakak. Akhir sekali nak goyak nak sapa menyapa kepada adik kakak kita ni berkenaan dengan apa dia ni. Kalau adik kakak learning ni daftar long tabian untuk buat haji ke apa tu sudah selesai belaka dah. Cumanya ada satu program lagi kalau adik kakak nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji hak tahun depan ke, ingatlah kepada syarikat talbiyah. Talbiyah ni duduk di Banguran nak adik kakak dia. Syarikat dia ni ke layan ni molek nampak demo duk komen bawah tu molek belakalah. Tak pernah ada perawat tak molek lah adik kakak kerana orang jujur molek dia kerja ni adik kakak dia. Kaki tangan pun cukup lekat. Molek adik kakak dia. Tu dia boleh adik kakak berhubung dengan syarikat talbiyah, nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, boleh pergi dengan syarikat dia. Nak tahu maklumat lagu mana, segera berhubung pergi mengikut nombor telefon amun letak di bawah ni selalu dah.